Untuk sesi ni, saya nak ajar berkaitan tentang bagaimana kita untuk membuatlah UTM punya standard ataupun UTM punya teknik penulisan. Kita tak belajar research metodologi lagi. Bila tak nak belajar? Okey. Saya menganggarkan kita akan keep baca artikel sebab apa? Artikel ni dia orang kata apa? Bila anda baca artikel, anda kena baca dia punya teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data tu anda akan menguasai sedikit demi sedikit. Macam contohlah artikel yang saya baca ni tadi kan. Ni. Okey, nampak dia menggunakan apa ni? Okey, ni dia punya metodologi dia. Ni model dia. Theoretical framework. Kadang-kadang saya suka baca dia punya metodologi. Kat sini dia menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Maknanya dia buat interview ataupun dan juga soal selidik. Okey, jadi kualitatif study utilized in the form of documentary research. Maknanya dia menggunakan kualitatif dan dia menggunakan documentary research. Okey, tujuan dia untuk dapatkan maklumat terkini dan memahami sekali mendalam. Okey, dan dia ni juga buat FGD, focus group discussion, method to further enhance the validity. Okey, kenapa dia buat focus group discussion? Untuk meningkatkan kesahan dalam mendapatkan maklumat berkaitan kajian dan mendapatkan idea-idea baru lah kot. Idea and suggestion from stakeholders and key actors. Okey, kemudian dia ni temu bual bersama expert. Pakar pula. Biasanya kadang-kadang kita bukan kadang-kadang lah, sewajarnya expert ni kita kena masukkan. Expert tu, ciri-ciri expert tu siapa? Contoh, okey, kita interview pakar wanita. Pakar wanita siapa pakar wanita? Jadi penyelidik-penyelidik wanita ataupun penyelidik-penyelidik wanita ataupun mungkin Ustazah Nafisah buat apa? Tafsir, interview pakar-pakar tafsir. Lepas tu kalau macam wanita mungkin Ustazah dapatkan exco wanita ataupun menteri wanita ke kan. Kalau Ustazah saya rasa Ustazah tak ada masalah kot nak dapatkan wanita Terengganu punya exco menteri wanita contohlah kan. Menteri wanita siapa sekarang saya pun tak tahu. Wanita. Siapa wanita? Kementerian Wanita dan Keluarga Keluarga dan Masyarakat. Kan? Siapa menterinya? Tak tahu. Menteri. Dulu tahulah. Dulu siapa? Nancy Syed Jalil. Nancy sekarang? Kalau Syarizat Jalil tu saya rasa dah lama sangat tu. Itu lama dah doktor. Dah 2-3 kali kerajaan tukar dah. Lama betul. Saya ingat yang tu je. Okay. Siapa tu? Siapa yang cakap tadi? Saya Muhammad Hafizullah. Kak Habibullah. Tak ada. Mungkin dia tak ada kena-mengena sangat kot dengan kita Ustaz kan. Tapi tak mungkin kalau dapat Ustazah dapat interview Datuk dia. Datuk Nancy Shukri kan. Itu memang Ustazah kira dapat tu. Saya rasa Ustazah tak ada masalah. Cuma kalau dapat tu memang Ustazah legend lah. Legend betul lah. Sebab dapat interview menteri kan. Ustazah dapat memang saya akan menjadikan Ustazah sebagai idola. Itu saya fokus Terengganu je kot. Terengganu, mungkin Esko Terengganu pun Ustazah, saya rasa Ustazah dah kira macam legend lah. Dah ada hubungi dah pegawai diorang. Pegawai, saya rasa Ustazah sebut je Ustaz nama saya Ustazah Nafisah. Diorang baginya. Okay. Alright. Okay, nampak dia bagi tahu. Okay, this study involve contextual data. Okay, dia juga bagi tahu kuantitatif using structural acquisition modeling. Okay, saya rasa setakat ni mungkin Ustaz Mujahid sahaja yang akan menggunakan ini. Structural acquisition modeling. Sebab yang kuantitatif siapa lagi? Ada tak kuantitatif? Yang menggunakan Nurul Najihah. Najihah rasanya macam bukan kuantitatif. Ya, bukan.
Saya rasa bukan. Saya rasa Ustaz Mujahid saja yang menggunakan kuantitatif. Mungkin akan menggunakan teknik ni. Yang ni boleh. Saya boleh ajarlah. Cuma saya tak menggunakan Amos. Saya pakai Smart PLS. Okey, nampak dia bagaimana dia buat. Bagus ni. Artikel ni bagus. Cuma kita kalau dalam tesis, kita kena detailkan lagi. Okey. Untuk tapi kan sebenarnya lah, kalau tanya saya lah, pandangan saya di peringkat PhD ni, seeloknya buat kualitatif. Seeloknya. Supaya khususnya kepada adik-adik lah kot. Adik-adik yang baru nak, baru-baru, astaghfirullahalazim. Gambar yang tak sepatutnya. Okey. Supaya kalau macam kita orang kata apa, baru nak berjinak dengan industri, kalau kita buat kualitatif, kita akan berkenalan dengan orang-orang yang berada di dalam industri. Nampak tak? Contohlah, kita nak buat kajian tentang nenas. Nenas kan, Najihah buat kajian pasal nenas. Mungkin Najihah dah ada kontak-kontak orang nenas. Mungkin nenas apa? Industri nenas Malaysia kan? Industri nenas Malaysia. Mungkin dapat interview menteri yang menguruskan nenas. Apa menterinya? Menteri selalu. Mak Sapu. Haji Muhammad Sabu. Okey. Haji Muhammad Sabu bolehlah kot interview beliau. Okey, mungkinlah. Nenas ataupun mungkin pengarah nenas dan sebagainya lah. Okey. Okey, kita sambung. Okey, kalau nak tahu struktur UTM, bila kita baca UTM punya orang kata apa? UTM punya, kita kena baca guideline penulisan tesis UTM ataupun format. Ni. Kita pergi ke SPS UTM, kita ambil thesis formatting. Okey. Dalam thesis formatting ni, dia ada template. Kita boleh guna template. Okey. Dia ada thesis template. Tapi kalau kita tak pandai guna thesis template pun satu hal juga. Okey. Sebab saya lagi suka menggunakan template yang saya buat sendiri ataupun kita buat sendiri sebab kita lagi faham. Okey. Jadi biasanya kita ambil lah thesis manual. Mana thesis manual? Okey. Ini paling terkini ialah 2023. Okey. Jadi biasanya dalam tesis dia adalah. Okey, bayangkan ya, ni tesis, dia kena ada dokumen-dokumen ni. Dokumen-dokumen ni kita boleh cari dekat website apa? SPS ni. Dia ada website tu. Contohlah dia kata kat sini, yang ni muka depan. Okey. Dia dah siap Biasanya margin apa semua dah yang kalau kita ambil yang template, dia dah siap margin dah. Contohnya declaration of thesis, dissertation. Kita boleh ambil dekat sini. Dekat sini. Ni kot. Dekat sini semua ada, dekat sini ataupun dekat sini. Academic related ni dia ada macam-macam lah. Declaration of thesis, thesis, dia punya apa kata apa? Nak tukar supervisor ke, thesis submission form, apa lagi? Semua ada lah kat sini. Okay. Alright. Okay. Yang ni saya tak nak tekankan dulu lah. Biasanya, okay, saya cakap jujur lah. Biasanya kat sini kita, saya akan lantik, orang kata apa? Saya akan upah orang untuk buat formatting. Biasanya saya akan upah orang buat formatting. Kita dah tulis, tapi kita buatlah formatting tu, kita upah orang, orang tu akan buat. Okay. Biasanya dalam penulisan tesis, kita akan bermula daripada sini. Tesis ataupun title page. Title page. Jadi, untuk tesis UTM, kita settingkan margin ni dulu. 2.5 cm, 3.25 kiri, 3.25 kanan, 2.5 kiri, 2.5 cm bawah. Jadi, bayangkan ini adalah kita punya tesis. Berkemen handsome kita punya tesis, kosong lagi. Jadi, kita buat layout dia dulu. Okey, kita pergi ke layout. Okey, pergi ke margin. Macam saya dah buat setting dah siap-siap. Kelas custom setting. Anda buatlah custom setting. Allah. Okey, buatlah. Top berapa tadi? Top 2.5 cm. Bottom 2.5 cm. Div berapa?
3.25. Right, 3.25. Kemudian kita tekan OK. OK. Jadi dia pun dah setting lah kita punya thesis kita tu, dia dah buat dah formatting dia 3.25 kiri, 3.25 kanan, dan atas dia ialah atas dia 2.5 cm. Jelas? Biasanya tajuk ni biar saya langkaukan je dulu tajuk. Tajuk Kalau ni buat artikel macam ni ke juga doktor? kalau artikel pun dia bergantung kepada format Artikel yang artikel tu. Okey. Macam nanti kan bulan 6 nanti Ati buat program kan. Dia dah ada format dia, just follow format dia. Tapi ini adalah formatting untuk thesis UTM. Faham? Okey. Kau bayangkanlah ni tajuk kan, tajuk kita buat center lah tajuk dia. Apa tajuk thesis kita? Okey. Model, okey, buatlah format dia ialah kat sini huruf besar kan. Sekejap. Huruf besar. Okey, title page. Dia font Times Roman font. Font. Times Roman. Okey, kita buatlah tajuk model wanita muslimah. Dalam wanita muslimah pula tu. Pembangunan wanita. Model pembangunan wanita dari konteks tak boleh Ustazah punya tajuk. Kita gabunglah dari konteks sistem pendidikan sekolah menengah. Macam tu lah. Memang berat tajuk Ini contoh lah contoh. Kemudian kita letaklah enter nama kita. Muhammad Khairi Kamarudin. Kenapa model pembangunan wanita tak ada ke model pembangunan lelaki? Mungkin lepas ni kita buatlah model pembangunan lelaki. Kan? Model pembangunan lelaki kawam. Apa? Lelaki? Kawam. Qawam. Lelaki qawam. Okey. Qawam. Okey. Betul tak Ustazah? Betul. Dalam konteks sistem pendidikan sekolah menengah ataupun sekolah menengah ke ataupun dalam konteks pendidikan pengajian tinggi. Bagus. Okey, lepas tu kat sini lagi format dia tulis apa? Okey. Dah, itu sajalah kot. Yang ni nanti boleh download ni benda ni. Okey. Tajuknya kita tulislah Akademi Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia. Akademi Tamadun Islam Fakulti Sains Sosial. Semua ni one spacing Okey. Saya lupa laptop saya ni saya punya Word ni dah setting single spacing. Tak apa, nanti kejap lagi kita settingkan single spacing. Okey, hari ni bulan apa? Bulan April 2025. Okey, bila dah contohlah kita dah buatlah kita punya muka depan ni kan. Jadi, bila kita dah buat muka depan kita ni, tugas kita yang pertama ialah kita klik bawah ni sekali. Kemudian kita pergi ke layout. Kita pergi ke break. Kita pergi ke break. Okey. Alright. Page break. Kemudian kita page break sekali lagi. Okey. Maknanya kita akan ada satu muka surat kosong. Tajuk, lepas tu satu muka surat kosong. Okey, kemudian bolehlah kita isi. Ni dummy dulu kandungan. Kandungan. Okey, kandungan. Bila dah kandungan, apa lagi selepas kandungan? Okey, ini dummy Ini dummy je dulu tau. Okey, kandungan. Kemudian lepas kandungan biasanya ialah okey, abstract dulu abstract dulu, abstract. Ini dummy je, abstract. Okey, kemudian abstract. Okey. Kemudian lepas abstract macam lain je ejaan dia ni, abstract. Okey.
Okey, abstract. Okey, kemudian kita buat lagi lah. Break. Page break. Baru kita buat kandungan. Okey, lepas kandungan, kita letak ni. Table senarai jadual, senarai rajah dan singkatan. Macam singkatan ni perlu ada simbol. Macam Ustazah Nafisah memang kena ada simbol. Sebab Baik, menggunakan baik. istilah-istilah Arab kan. Ya. Jadi perlukan ada simbol. Okey. Appendix lah. Tapi biasanya macam saya mungkin kita letak senarai jadual, senarai rajah, okey, senarai singkatan, lagi apa lagi? Dah tu je kot. Ataupun senarai simbol. Simbol. Okey dah. Dan senarai lampiran. Okey. Settle. Ini untuk dummy, untuk muka surat hadapan. Sekarang ni kita pergi kepada kandungan tesis kita. Pergi ke, yang ni kita jangan pilih page break. Kita pilih section break. Nampak? Nampak. Dia pergi ke baru. Maknanya dia dah pakai section lain. Yang ni section 2. Tadi yang kita tulis ni semua section 1. Ni section 1. Section 1. Yang ni dah pergi ke section 2. Jadi bermulalah tuan-tuan dan puan-puan punya perjalanan menulis tesis. Okey. Bila kita nak tulis tesis ni ataupun proposal lah. Okey. Kita akan bermula. Kita akan pilih insert. Okey, pergi insert. Insert Sekejap. Lupa pula saya. Sekejap, bukan design. Sekejap. Pergi ke home. Pergi ke home. Okey, pergi ke paragraph. Okey, nampak? Home. Paragraph. Lepas tu nampak 1A1. Pergi ke sini. Tekan sini. Pergi ke anak panah ni. Pilih multi-define. Pergi ke ni lah. Dia boleh pergi define new multi-level list. Define. Okey, pergi ke define new multi-level list. Okey, nampak? Define new multi-level list. Nampak. Okey. Okey, silap. Okey, sorry. Sorry. Kita pilih ni, okey, pergi multi-level list. Pilih ni, chapter. Chapter 1, heading 1. Silap, bukan define new multi-level list. Chapter 1, heading 1. Nampak tak? Saya tak boleh nak ni besar-besar kan. Okey, nampak? Pergi ke chapter 1, heading 1. Dah. Klik kat situ. Dah. Okey. Nampak? Dia akan keluar chapter 1. Kalau macam Cik Sarul, Cik Fauzi dengan Puan Saidah tak apa kalau tulis bahasa Inggeris. Okey, kalau tulis bahasa Melayu, okey, pergi balik ke multi level list ni tadi. Kemudian right click. Jap. Kan right click. Jap. Macam mana nak tukar dia ke bahasa Inggeris define new multi level list. Boleh tekan define new multi-level list. Define new multi-level list. Barulah tukar chapter tu kepada bab 1. Dia mesti bab 1, huruf dia huruf besar. Ataupun kekalkannya lah bab 1. Okey. Jadi dia pun berubah kepada bab 1. Nampak? Nampak. Okey. Jadi
Okey. Sekarang ni kita tengok format UTM. Okey, format UTM bab 1 ni dekat celah mana dia punya kedudukannya? Okey. Bab 1 di center. Okey. Dan dia semua huruf besar. Nampak? Dia chapter 1 bab 1 dan dia berada di center. Okey. Jadi caranya ialah kita highlightkan bab 1 ni. Okey? Ataupun tak perlu. Okey. Kita pergi ke style. Style. Okey, nampak bab 1 heading 1. Pergi ke style. Bab 1 heading 1. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey, kemudian Mana right tak click. buat, tak boleh buat manual Buat manual susah Dia akan ada sebab Ustazah kenapa saya ajar macam ni. Ya. Okey, nanti Ustazah akan melihatnya. Okey. Pergi ke modify. Okey, kita settingkanlah dia dekat tengah. Apa lagi? Dia bold dan dia semua huruf besar. Pergi format. Font. Saya pilih all caps. Jadi dia dekat tengah. Okey. Dia jadi automatik dia akan jadi bab 1. Kat tengah. Okey, jelas setakat ni? Saya ada record tapi Tadi tu doktor saya ketinggalan tu yang daripada section 1 ke section 2 tu nak tukar macam mana? Tekan mana? maksudnya Ustazah? Yang mula-mula tadi daripada section 1 ke section 2 tu. Okey. Macam ni, Kenapa? kita okey, kenapa kita tukar page, orang kata apa, section break tu? Macam ni Ustazah kan? Macam mana cara tu? Ustazah tanya saya, kenapa kita guna section break, kenapa tak guna page break? Betul? Bukan. Macam mana tadi nak pada section 1 ke section 2 tadi tu? Macam mana? Macam mana yang ni? Tu macam mana boleh jadi section 2 tu? Tekan apa? Ni section break. Oh, Pergi section ke layout. break. Layout Section break. Layout break, pilih section break, bukan page break. Kat sini. Dia ada page break, tekan dia ada section break. mula-mula page. Oh, next page Oh, section 1 ke section 2 jadi tekan next page. Okay, next page. Kalau satu section tekan next saja. Next. Sebab dia kalau kita menggunakan section break ni, contohlah kita punya ni, okey ni contohlah kan. Lari. Contohlah. Yang ni section 1. Section 1 ni saya nak buat dalam bentuk orientation dia landscape. Jadi landscape, section 1 akan jadi landscape. Bab 1 dia akan jadi portrait. Faham. Okey. Dan satu lagi, bila macam kita nak buat numbering muka surat. Untuk muka surat pertama, dalam setiap bab, kita tidak boleh ada muka surat. Bila kita buat section break, jadi kita boleh menghilangkan section break page nombor 1 dalam setiap section. Itu kan format UTM. Kan format UTM saya rasa mana-mana tipe format dia. Bab 1 kalau contoh tulis buku pun bab 1 kita tidak boleh ataupun kita tak boleh ada nombor. Dah siapa pula pencipta kan. Buat jelah nombor. Nak juga kan. Okey. Kemudian okey dah settle bab 1. Kemudian kita buat heading kedua pula. Pergi ke home. Pergi ke style. Kita buat heading 2. Nampak heading 2? Kita right click. Right click, modify. Okey, kita tengok heading kedua ni tadi. Introduction. Okey. Introduction, kita buat heading 2. Dalam ni dia kata heading 1. Tapi saya nak kita buat heading 2. Okey. Heading 2. Ada kat tengah. Center.
times New Roman 12. 12 dan semua huruf besar kita buatlah font all caps. Okey, oh Allah, tulisan kali hitam. Okey. Jadi kita buatlah kat sini pendahuluan. Allah, pendahuluan. Kita pun buatlah style dia heading 2. Okey, nampak? Jadi okey, bila kita nak masuk pula bab 1.1. Okay, kalau UTM tak silap saya format dia ialah 1.1. Jadi kita mulakan 1.1. Okey. 1.1 ini dia akan jadi kita punya heading yang ketiga. Pergi ke style heading 3. Sama juga. Tulisan dia warna hitam, bold, 12 times New Roman. Tak apa, yang tak boleh follow tak apa. Nanti kita akan buat, boleh tengok sekali lagi lah. Video ni saya akan share dalam kita punya grup. Dalam grup lah, dalam ni. Okey. Okey, dan dia left hand. Okey. Jadi, kat sini, dia yang pertama ialah apa dalam kita punya bab. Dalam kita punya penulisan. Pengenalan. Okey, pengenalan Ustazah kata pengenalan. Allah. Pengenalan. Okey, kemudian kita pergi ke style, kita tekan heading 3. Jadi pengenalan. Okey, kita pun buatlah. Okey, kita pilih normal lah. Normal kita ni, yang penting normal ni kita setting. Kalau UTM punya format paragraph, kita buatlah paragraph, kita buat double kot. Double, before ni kita buat 12. Okey. Okey, jadi okey. Ni kita delete je lah. Okey. Normal. Okey. Okey. Jadi dalam pengenalan. Okey, kemudian setelah pengenalan kita punya 1.2 apa dia? Yang tak ada masalah ke? Biasanya latar belakang. Di belakang. Latar belakang kajian. Okey, kemudian kita buat heading 3. Okey, kemudian 1.3 apa dia? Objektif. Lajunya Ustazah dah objektif. Penyataan. Penyataan masalah. Penyataan masalah. Ah, Ingatkan sama penyataan latar belakang. macam saya asingkan. Okey. Okey. Penyataan masalah. Kemudian 1.4 apa dia? Objektif kajian. Dan kajian. Apa dia? Objektif kajian. Objektif kajian. Okey. Kalau saya suka persoalan. Okey. Sesetengah pihak, setengah penyelidik ataupun penilai dia suka objektif dulu. Persoalan. Macam saya suka persoalan kajian dulu. Jadi saya buatlah heading 3. Persoalan kajian. Okey, kemudian apa lagi? Siapa persoalan kajian? Apa dia? Objektif kajian. Oh lama, terror. Dia boleh terbalik doktor. Dia tak kisah antara Dia tak objektif kisah, dan macam soalan. di sini dia kekal perdebatan seperti ibarat telur dulu ke ayam dulu. Dia tak ada jawapan. Kalau macam saya suka persoalan kajian baru objektif kajian. Tapi ada penyelidik yang saya melihatlah, dia kata objektif dulu, baru persoalan. Kalau macam saya suka persoalan kajian dulu, barulah objektif. So kita ikut SV kita lah kan? Ikut SV ataupun penilai lah. Nilai. Penilai tu maksudnya yang masa kita viva tu ke? Nanti kita decide dengan Viva. Tapi setakat ni yang biasa saya tengok ialah persoalan dulu baru objektif. Kita kata objektif dulu doktor macam mana? Ikutlah supervisor. Kalau masa viva nanti?
Kalau kena tanya, Kita letak nama supervisor. Tak Supaya boleh, tak boleh. supervisor saya suruh. Kalau Ustazah jawab supervisor saya suruh, saya failkan terus. Ya. Okey. Adalah. Cuma kalau biasanya kita kata kenapa awak letak objektif kajian dahulu? Dahulu bukan persoalan. Sebab sebab contohlah kita boleh tak tanya saya jawab kenapa. macam Supervisor doktor saya jawab suka. boleh tak? Macam Tak boleh. Jangan kata supervisor. Malu supervisor. tak, kalau kita jawab macam doktor jawab, persoalan macam telur dengan ayam tu boleh? Tak boleh. Itu Tak kita boleh. je tau. Kita anak buat anak je. Kalau dia kata objektif kajian, okey. Kalau biasanya kata kalau nak kata malas nak jawab dia punya macam tu, doktor, saya minta maaf, saya tersilap. Persoalan dulu. Nampak tak? Kita sebenarnya malah nak susu panjang. Benda tu tak perlu pun tanya kan. Kalau macam saya suka persoalan kajian dulu. Okey. Seterusnya, lepas objektif kajian, 1.6 apa dia? Skop kajian. Okey. Skop. Pandai. Bagus ni. Skop. Okey. Biasanya saya gandingkan dan skop dan limitasi kajian. Macam saya lah. Macam saya suka skop dan limitasi kajian. Kemudian saya buatlah style 3. Okey. Kemudian 1.5 apa dia? 1.7 apa dia? Kepentingan kajian. Kepentingan kajian ataupun signifikan lah, signifikan. Biasalah kita mengangkat orang putih. Okey, signifikan kajian. Senyap je Cik Syarul. Cik Syarul ada tak ni? Ada. Okey. Kena Signifikan tekun. boleh? Apa dia? Tekun. Kepentingan Tekun betul kajian. tak? Alright, betul, bagus. Signifikan dan kepentingan kajian. Okey, kemudian 1.8. Kerangka konseptual. Okey. Alright. Yang ni pun sama juga, ayam dengan telur. Okey. Boleh juga kita nak buat kerangka konseptual. Konseptual. Okey. Ataupun kerangka teoretikal. Kalau kita kalau macam contoh siapa saya rasa semua menggunakan kerangka konseptual kecuali Ustaz Mujahid saja yang menggunakan kerangka teoretikal. Kalau kualitatif biasanya istilah digunakan ialah kerangka konseptual, tapi kuantitatif biasanya dia menggunakan kerangka teoretikal. Dan macam biasa lah, sesetengah penyelidik dia tidak orang kata dia tak kisahlah. Macam kalau macam saya, kalau saya baca kerangka konseptual ni, saya biasanya merujuk kepada kajian kualitatif. Kalau kerangka teoretikal, biasanya saya akan merujuk kepada kajian kuantitatif. Okey, bagus. Kerangka konseptual. Tapi kerangka konseptual ni macam saya biasanya kerangka konseptual ni biasanya saya akan masuk kat dalam bab 2. Saya tak masuk dalam bab 1. Kerangka konseptual ni biasanya saya masuk dalam bab 2. Tapi saya perasan juga dalam UTM ataupun di dalam UTM ni kebanyakannya kerangka konseptual ni dalam bab 1. Tapi kalau macam saya punya pandangan kerangka konseptual ni adalah di bab 2. Tapi tak apalah. Kalau nak masuk bab 1 pun boleh. Okey, 1.9 apa dia? batasan LR kerja. ada ke? Definisi Apa dia? operasional. Definisi Operasional. operasional ataupun definisi operasi. Kalau bahasa Inggeris, definition of term. Okey, yang ni sama jugalah. Saya tu lupa ada yang tulis bahasa Inggeris kan. Pengenalan, kat sini introduction. Okey, kalau latar belakang kajian, research, background. Okey. Allah. Okey, tak ada masalah. Problem, statement. Statement. Kalau persoalan kajian ialah research, question. Allah. Questions.
Kalau objektif kajian, research objectives. Ha. Okey. Kalau scope and limitation, scope, research, scope and limitation. Okey, scope ni ada S lah. Saya pun tak lupa dah. Okey, lagi kepentingan kajian. Biasanya kita akan letak significance. Bukan. Significance of study. Betul tak ni? Study. Okey. Yang ni kena tengok balik sama ada T ataupun CES. Saya rasa macam T. Okey. Yang ni conceptual framework atau theoretical framework. Okey. Alright. Okey, yang ni okey, kita buatlah heading 3. Okey, seterusnya lepas dah definisi operasi apa benda ni 1.10 apa dia? LR kat mana doktor? Sabar. Semangat. Okey. LR di bab 2. Okey. LR bab dua biasanya kan? di bab 2. Hmm. Tetapi faham. tetapi ada kajian yang pure Islamic studies. Okey, macam Ustazah mungkin pure Islamic studies. Tapi saya rasa Ustazah mungkin dah pergi kepada bukan pure Islamic studies lah. Kalau Ustazah buat interview tu mungkin dah jadi macam bukan pure Islamic studies. Yang kasat saya yang menggunakan kitab, yang menggunakan takhrij hadis, kebanyakan dia literature review tu di bab 1. Kajian lepas. Faham? Kajian lepas tu di bab 1. Kalau yang betul-betul yang pure Islamic studies. Macam contohnya dia buat kajian pasal apa? Pasal takhrij hadis tu tak silap saya pernah baca dia buat literature review tu di bab 1. Tapi yang pure science social biasanya literature review tu di bab 2. Okey, jelas? Jelas. Jadi kesimpulan. Kesimpulan. Puas saya tunggu, tak ada pun yang jawab kesimpulan. Kecil hati kesimpulan. Okey. Alright. Okey, kemudian kita pergi. Kita nak buat layout, kita pergi ke section break ke page break? Page break, section break. Next bridge. Okey, section break, next page. Alright. Next page. Alright. Okey dah. Next page. Sekarang ni kita pergi ke home, pergi ke style, kita klik bab 2. Dia akan automatik jadi bab 2. Nampak tak? Kemudian kita pergilah heading 2, kita buat kajian lepas ataupun sorotan literatur. Ataupun apa lagi? Kalau bahasa Inggeris, Literature review. literature review. Okey. Apa lagi dah nama dia? Saya pun tak ingat. Sorotan literatur. Okey, lagi apa lagi? Apa lagi lah? Saya pun tak tahu. Okey, 2.1. Sumbangan lagi. Apa dia? Ada Ustazah? Tak ada. Okey. Alright. Okey, biasanya 2.1. Okey, 2.1 kita ambil style 3 lah. Style 3. Okey, biasanya kita buatlah pendahuluan. Okey. Okey, 2.2. Okey. Kat sinilah saya punya, dia tak ada satu guideline yang clear. Jujurlah saya cakap. Untuk bagaimana kita menggunakan untuk menulis berkaitan tentang kajian lepas ni. Sebab apa? Dia ada teknik. Dia ada teknik kajian lepas tu. Tetapi dia tak ada orang kata apa, garis panduan yang khusus untuk penulisan literature review. Sebab apa? Dia betul-betul bergantung kepada pembacaan dan dan orang kata tajuk kajian tu, skop kajian. Contohlah kita punya tajuk ni tadi apa? Lelaki kewam. Model pembangunan pembangunan. kewam. Okey. Jadi kita buatlah. Okey. Kita pun buatlah. Okey.
2.2 pembangunan lelaki. Macam janggal lah nak dengar pembangunan lelaki. Kena kepitkan dengan kawam. Tahu tak Okey. janggal? Okey. Qawam. Okey, qawam ni kita kena. Okey. Jap. Selik. Alright, lagi apa lagi? 2.3. Okey. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan pengajian tinggi. Okey. Ni contoh Alright. Okey. Jadi 2.4. Kat sini biasanya saya masukkan kerangka konsep, kerangka konseptual. Tapi tak apalah. Kalau nak buat kerangka konseptual tu bab 1 pun okey. Tapi saya suka konseptual tu di bab 2. Okey, ataupun style di UTM ni dia kena ada satu bab session dipanggil jurang kajian ataupun research gap. Research gap. Okey, yang ni kerangka konseptual. Okey, yang 2.5 ialah apa dia? Yang tu saya kata tu 2.5, 2.6 ialah kesimpulan. So apa? Kita pun tak tahulah. Literature anda semua berbeza-beza. Okey, jelas? Dah. Okey, kemudian kita pergi ke layout. Pergi ke section break. Kemudian kita pergi ke style. Kita buatlah heading bab 1. Dia akan jadi automatic bab 3. Kemudian bab 3. Apa kita punya bab 3? Kita pergi heading 2. Kajian. Apa dia? Bab 3. Apa tajuk bab 3? Come on. Bahan dan metodologi. Kot. Oh, lama. Teknologi. Bahan dan teknologi terpulanglah dia punya perkataan ni. Biasanya metodologi kajian ataupun bahasa Inggerisnya research methodology. Research methodology. Okey. Apa lagi? Bahan dan kajian bahan penyelidikan. Terpulanglah. Tapi biasanya metodologi kajian dan ataupun research methodology. Tapi mungkin supervisor kata, bosanlah metodologi kajian ni, kita ubah kajian metodologi. Terpulanglah. Tapi perkataan asalnya ialah research metodologi kajian. Clear? Okey. Biasanya, tapi janganlah sampai panjang sangat. Biasanya pendek je. Okey, kemudian kita pilih satulah. Metodologi kajian. Okey. Okey, kita akan jadi 3.1. Apa dia 3.1? Pendahuluan. Okey, pendahuluan. Jangan lupa pendahuluan. Okey. Kecil arti pendahuluan. Okey. Heading 3. Okey. Biasanya kita nak tulis apa? 3.2. Reka bentuk kajian. Kot. Okey, boleh reka bentuk kajian ataupun research design. Okey, biasanya kadang-kadang dia sesetengah penyelidik dia nak tengok kita punya falsafah kajian. Yang tu tinggi sikitlah. Falsafah kajian. Dia ni tak wajib tau. Dia ni option, falsafah kajian. Ataupun paradigma kajian. Ataupun research paradigm. Ataupun research filosofi. Okey. Jadi yang ni kita buatlah. Yang ni tak wajib tau. Tapi dulu saya buat. Okey. Yang ni pastikan heading 3 ni pastikan dia ni format. Kita format dia tab. Dia mesti ni. Kan. Presented. Okey, sekejap.
Yang ni font. Dia mesti tengah-tengah kan. Macam mana nak buat tengah-tengah ni? Saya pernah lupa dah. Okey, tak apalah. Abaikanlah dulu. Okey. Buat je lah manual dulu. Sebab saya tak jumpa. Oh, paragraf. Okey. Style, edit, modify, paragraf. Okey. Paragraf. Ni. Okay. Elemen dia justify. Okey. Okey. Alright. 3.3 apa dia? Gapodio ni. Kaedah pengumpulan data. Ui, awalnya. Lokasi kajian. Apa dia? Lokasi kajian. Awalnya Ustazah. Ha? Awalnya. Saja. Awal Saya bagi macam tu. Oh, bukan tak, boleh je. Tapi kalau tanya saya tu dia terlalu awal lah. Tapi okey je. Biasanya, kalau tanya Responden saya, ke? biasanya saya akan buat pendekatan kajian. Ataupun research. Research apa? Approach. Pendekatan kajian. Heading 3. Okey, pendekatan kajian. Kita pendekatan kajian. Okey. Yang seterusnya, 3.4. Apa dia? Sumber. Sumber Ustazah. Ui, awal ni. Ya. Teknik. Mungkin teknik. Oh, tapi kalau macam saya, kat sini lah kita masukkan reka bentuk kajian. Kajian. Ataupun research design. Kalau dulu macam saya tambah satu lagi, jenis kajian. Jenis kajian ni sama ada kita buat kajian yang basic science ataupun applied science. Macamnya, kebanyakan kita ni buat basic science lah. Kita jarang kita guna applied. Okay. Tapi tak apalah, itu tak penting sangat. 3.4, 3.5 apa dia? So, apa dia? Pening. Teknik pengumpulan data ke? Betul. Dia belum teknik lagi, Ustaz. Dia pengumpulan data dulu. Okay. Pengumpulan data. Okey. Okey, seterusnya 3.6 apa dia? Analisis data. Oh, bijak Ustazah. Okey. Ini kena buat jamuan raya ni. Dah lepas lah. Dah lepas lah. Tak jemput pun. Semalam. Sekolah. Sekolah tak apa. Sekolah nanti segan pula kita orang. Okey. Okey, 3.7. Apa dia? Sumber 3.7. rujukan. Balik lagi Ustazah. Kesimpulan. Teknik tu kan? Ya? Apa Ustazah? Biasanya kesimpulan. Oh, Itu kesimpulan. nanti kejap lagi Ustazah. Okey. Alright. Okey. Dah settle. Okey, kemudian kita buat lagi pula layout, kita pergi section break, kita buat bab keempat. Okey. Bab keempat ni lah. Bab keempat macam tadi, home, style, bab heading. Kemudian yang ni bab keempat apa dia? Biasanya bab keempat. Jeng. Bab keempat. Rangkaan keputusan. Okey. Kalau kita proposal jangkaan lah. Tapi kalau kita dah buat tesis, dia akan jadi dapatan kajian. Oh, bagus. Dapatan kajian. Okey. Kemudian kita buat style. Style heading 2 lah. Dapatan kajian. Boleh. 4.1. Apa dia? Pendahuluan. Pendahuluan. Salah. Terror Ustazah. Pendahuluan. Follow je tadi. Okey. Kemudian 4.2. Okey. 4.2 ni kat sini dah anda punya, kat sini dah di luar saya punya bidang dah.
Kat sini anda lah punya. Biasanya kat sini analisis dapatan deskriptif. Okey, dapatan deskriptif tu deskriptif macam mana dia? Deskriptif. Saya tak tahu channel ejaan dia. Deskriptif. Macam itulah. Deskriptif. Okey. Nanti kejap lagi kita tengok. Okey. Dah dapat dah. Okey, bab 5 apa dia? Bab 5. Bab 5 apa dia? Sunyi sepi ni. Rumusan. Okey. Rumusan. Cadangan. Betul Ustazah, rumusan. Dia biasanya dia bergantung kepada supervisor. Ada yang buat dapatan dan perbincangan kajian. Ada juga yang buat bab 5 ni Cadangan. tu perbincangan dan cadangan. Dia masih ada satu lagi. Perbincangan, sekejap, silap ni. Perbincangan dan rumusan ataupun cadangan. Macam ni. Dia bergantung kepada supervisor. Kat sini bergantung kat supervisor. Supervisor kata apa, ikut je. Macam saya suka dapatan tu disekalikan dengan perbincangan. Ni 5.1. 5.1 ialah pendahuluan. Okey, yang ni terpulang lah. Buatlah 5.2 perbincangan. Okey. Alright, dah dapat dah. Macam mana nak buat benalah ni? Dah dapat dah? Siap dah PhD. Sekejap je. Sekejap je kita dah buat PhD. Okey, last muka surat Last muka surat. Okey, kita pergilah layout. Break, section break. Kita buat apa dia? Kita buat rujukan. Okey, kita tengoklah format UTM. Format UTM ni rujukan ni kat mana dia letak. Okay. List of publication dekat tengah-tengah. Okey, jadi kita buatlah dekat tengah-tengah. Buatlah dekat style, heading to senarai rujukan apa? Senarai rujukan. Okey. Kemudian dah ada senarai rujukan, apa lagi yang perlu ada? Lampiran tu. Apa dia? Lampiran. Lampiran appendix. Alright, error. Lampiran. Okey, kita pergi sama juga. Page section break. Okey. Lampiran. Lampiran ialah heading 2. Okey, lampiran. Lampiran ni jangan terlalu banyak pula. Okey. Dah siap, dah boleh submit. Boleh dah submit. Okey. Tujuan. Okey, saya balik kepada tadi. Okey, sekarang ni abstract kita buat heading 2. Okey, heading 2, abstract kat tengah. Okey. Kandungan pun heading 2. Okey, senarai jadual heading 2. Senarai rajah heading 2. Senarai singkatan heading 2. Senarai simbol heading 2. Senarai lampiran heading 2. Okey. Alright. Okey, sekarang ni anda pergi ke view. Bukan view TV tu view kat atas ni. Nampak? Nampak? Pergi ke navigation pane. Okey. Anda akan melihat anda punya navigation pane tu ada dekat sebelah kiri. Nampak? Kat kiri ni. Okey. Tapi kat sini dia jadi bab 2 kan? Kita buat balik. Right click, restart at 1. Dia akan mula balik bab 1. Okey. Okey. Jadilah tujuan kita buat navigation ni, okey. Tujuannya ialah contohlah ustazah
tengah menulis tentang sistem pendidikan tinggi. Okey, kita pun tulis lah. Sistem, okey. Okey. Jap. Kita buat normal. Okey. Normal, okey. Sistem pendidikan malasnya nak ngarang panjang-panjang kan. Sistem pendidikan tinggi telah berjaya mencorak jati diri bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan falsafah. Ni contohlah falsafah pendidikan negara. Ni saya memang bedal je ni Okey, pendidikan negara. Tiba-tiba ustazah ataupun tuan-tuan dan puan-puan semua tiba-tiba teringat, lah kalau macam ni kita nak tambah dalam kesimpulan. Dapat idea kat kesimpulan. Kita klik ni. Ada pergilah ke kesimpulan. Okey, tiba-tiba kita tengah menulis ni, kita nak buat dekat, kita nak tambah dekat metodologi. Kita pergi bahagian falsafah. Kita pergi falsafah. Okey, kemudian kita nak pergi mana? Pengumpulan data. Pergi pengumpulan data. Bayangkan anda buat 200 muka surat. Adakah anda buat scroll satu-satu? Buat scroll satu-satu Buat scroll satu-satu. Bayangkan kita ada 300 muka surat. Adakah kita scroll satu-satu? Tak. Jadi kalau kita Jadi Hilang suara doktor. jadi hilang Dah, dengar dah. Jadi kalau kita menggunakan orang kata apa navigation pane ni, kita boleh gerak. Bayangkan kalau 300 muka surat kan, kita nak cari kat mana jadi kita klik lah kat sini. Ada kat sini skop dan limitasi. Okey. Okey, kita tengah tulis skop dan limitasi. Ada idea dekat pengumpulan data. Kita pergi pengumpulan data. Okey, jelas. Yes. Cuba. Okey. jelas. Right. Sekarang ni. Okey. Saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh. Okey. Okey, yang ni saya punya contoh berkaitan tentang sekarang ni saya buat kajian berkaitan tentang zakat for homeless. Okey. Okey. Saya ambil satu kajian kualitatif Okey. Okey. Risk factor for homelessness. Okey, ni artikel dia. Okey. Alright. Okey, kat sini artikel dia. Saya besarkan sikit lah. Kita boleh tiru tau dia punya ni. Okey, kat sini kan. Nampak tak? Dia dah bagi tahu. Okey. Okey, dia dah bagi tahu. Metodologi dia. Okey, metodologi dia. A comprehensive description of overall study methodology and can be found in published protocol. Okey. Participant. Nampak kat sini dia kata apa? Participant. Jadi, dekat kita punya pengumpulan data, dekat ni. Dekat mana kita punya ni? Pengumpulan data. Okey. Kita boleh buat 3.5 3.5.1. Okey. Jadi kita buatlah style dia heading 4. Heading 4 dah. Okey. Bold, hitam, Times New Romans, format, ni dia tak ada italic. Okey, format, paragraph, double. Okey, yang ni 12. Okey. Jadi, dia akan jadi peserta ataupun peserta kajian ataupun partisipan. Okey. Kat sini kita buatlah heading 4. Nampak? Dia bertambahlah kat sini. Jadi macam, kita nak tambah dekat falsafah kajian. Boleh. Kita boleh tambah. Kita boleh tengok. Ada idea. Dekat peserta kajian. Kita pergi sini. Tak adalah. Kita scroll. Nampak tak tujuan kita buat heading ni? Nampak tak? Nampak. Ke masing-masing semua lapar ni? Okey. Macam nak makan nasi kandar pula.
makan nasi kandar. Okey itulah favorite nasi kandar. Okey. Dia datang mood dia nak makan nasi kandar, memang makan nasi kandar lah. Walaupun makan 3 hari berturut-turut nasi kandar pun saya boleh. Tak ada masalah. Muka kari kan, tak ada masalah kalau datang mood lah. Kalau datang mood nak makan gulai ikan patin, 3 hari gulai ikan patin pun saya boleh. Ya, tahun ni tak sempat saya nak makan raya gulai ikan patin. Dia suruh makan kat Jaman Tori. Saya kata, Jaman Tori ni. Okey. Nampak tak? Okey. Kat sini, okey, kalau berdasarkan artikel ni, dia bagi tahu tau. Okey, bagaimana kaedah dia merekrut participant. Kita boleh kata participant were recruited. Okey, peserta kajian, contohlah, peserta kajian. Okey, kita tambah lagi peserta kajian direkrut melalui kat sini dia bagi tahu macam mana dia rekrut daripada mungkin daripada 5 buah masjid ni contohlah 5 buah masjid ada kena-mengena 5 buah masjid di negeri mana? Negeri mana? Johor. Negeri Johor. Okey. Kadang-kadang kita boleh kata bagaimana kita rekrut 5 buah masjid ni? 5 buah masjid ini dipilih. Yang ni kena setting balik sebab format UTM yang ni kena buat manual. Okey. 5 buah masjid ini dipilih mungkinlah dipilih berdasarkan 5 faktor iaitu saiz yang melebihi berapa saiz masjid berapa kawasan masjid 1 ekar. 1 ekar. Okey. Lagi apa lagi? Jemaah yang ahli karyah melebihi karyah melebihi 100. Apa lagi contoh ciri masjid tu? Mesti logik lah. Kubah warna biru tak payahlah. Kubah warna hijau. Tak payah. Mestilah yang logik. Contohlah kita buat kajian tentang kenapa orang semayang kat masjid lah kan. Melebihi 1 ekar. Ahli karyah melebihi 100 orang. Apa lagi? Apa lagi? Okey. Ni salah satu teknik untuk kita tulis nombor. Nombor dalam apa tu? Siapa nak? Okey, kalau kita tulis nombor kan. 5 buah masjid. Kita tak boleh tulis 5. Kita tak boleh tulis 5. Kita kena tulis 5 penuh. Melainkan melibatkan ukuran 1 ekar. Ini ukuran. Ukuran yang ukuran lah. 2 inci. Kita tak boleh 2 inci tak boleh. Kita kena tulis nombor tu 2. Tapi kalau macam ni, kalau okey, 5 faktor. Kena tulis 5 tu betul. Tapi contoh, okey, 5 buah sekolah, 5 buah ini dipilih berdasarkan 15 faktor. Dia kena tulis 15. Nampak tak? Dia sampai nombor 10. 10 lah. 10 faktor. Kalau 9, 9 faktor. Kalau 10, sebenarnya dia 13 tau. Istilah dia 13. Baru boleh 13 faktor. Baru 13 nombor. Kalau 10, 10 lah. Okey, bukan 13, 12. Kalau 11, 11. Kalau 12, 12 faktor. Macam ni cara dia. Macam ni ahli karyah melebihi 100 orang. Lagi? Apa contoh lagi? Parkir kereta melebihi 50.
Petak. Contoh. Lagi apa lagi? Parker, right? Parkir. Okey. Apa lagi? Ni contoh lah. Dan lain-lain lah. Dan lain-lain. Okey. Okey. Kat sini dia bagi tahu. Rekrutmen berlaku pada bila? Okey. Okey. Dia ada kata ada publish protokol. Saya tak jumpa publish protokol tu kat mana. Okey. Kita tak perlu ikut sangat dengan artikel ni sebab apa? Mungkin yang ni lebih kepada kajian klinikal. Kalau kita bukan klinikal, mungkin kita boleh ambil lah sikit-sikit teknik dia. Okey. Alright. Kalau yang ni klinikal, mungkin kita guna yang ni. Contohlah. Saya tak suka lah artikel ni. Okey. Okey, kat sini dia bagi tahu. Contohlah ni kan. Ni kualitatif interview. Okey. Pengumpulan data. Okey, ni peserta kajian. Okey, mungkin kita boleh tambah 3.5.2 kaedah apa pengumpulan data lah kot. Pengumpulan data. Okey. Kita masukkan kat sini. Jadi 3 heading 4. Kaedah pengumpulan data kita ialah temu bual. Temu bual ada berapa jenis temu bual? Temu bual ada berapa jenis? Temu bual berstruktur. Lagi? Dan satu lagi tidak berstruktur. Lagi? Okey. Temu bual ni terbahagi kepada 3. Okey. Temu bual berstruktur, semi struktur, separa lah. Semi ataupun separa. Semi atau separa. Separa ataupun tidak berstruktur. Okey. Biasanya kita akan menggunakan separa berstruktur. Kita jarang menggunakan berstruktur. Lagi jarang kalau tidak berstruktur. Biasanya kita akan guna orang kata apa? Semi ataupun separa berstruktur. Berstruktur ni dia macam ni. Kita buat interview, kita dah ada list soalan. Okey? Kita kekal dengan list soalan tu. Kita tak ada tanya soalan lain. Okey, kalau separa ataupun semi, kita ada list. Contohlah, saya nak buat interview berkaitan tentang pengurusan masa umat Islam. Okey. Boleh saya jalankan interview sikit. Okey. Jadi saya nak interview Ustaz Hafizullah, boleh? Boleh, insya-Allah. Ustaz Hafizullah, saya nak tanya. Mengapa umat Islam ini kurang ini soalan saya. Okey, soalan ni ada dalam saya punya struktur. Mengapa umat Islam kerap membazir masa? Okay, Ustaz Hafizullah jawab. Dia suka pada hiburan. Cenderung kepada hiburan. Mengapa Ustaz Hafizullah mengatakan umat Islam suka kepada hiburan? Hiburan tu dapat menenangkan jiwa, akal fikiran, stres dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu jawapan kan? Okey. Lepas tu, soalan tu dia tak ada tau dalam saya punya struktur tu. Jadi saya tanya lagi, mengapa Ustaz kata hiburan boleh menenangkan jiwa? Ni soalan tu dia tak ada tau dalam struktur saya. Jadi Ustaz Hafizullah pun kena jawab lah. Itu soalan yang tidak separa berstruktur. Nanti Ustaz interview pegawai yang Datuk Mahfuz kan? Okey. Pegawai Datuk Mahfuz lah. Datuk, saya nak tanya Datuk bagaimana pandangan Datuk terhadap ekonomi negara, contohlah. Okey. Saya berpandangan ekonomi negara ni semakin membaik gini. Okey, Ustaz boleh Datuk boleh tak ni tak ada dalam list kita tahu. Datuk boleh tak terangkan dengan lebih lanjut apakah dia masukkan dengan dasar gini. Jadi Datuk tu pun jawab. Macam tu. Itu maksudnya semi separa berstruktur. Okey. Jelas.
Jelas tak? Okey. Alamak, ini banyak pula kajian ni lebih kepada ni. Contohlah. Okey. Ni. Okey. Okey, kat sini ni contoh lain kan. Dia meletakkan participant were all English speaking coaches. Dengan minimum 5 tahun pengalaman sebagai external coaches dan between 4 ni. Dan special coaching team coach were based in UK, Australia and Australia. Nampaknya dia bagi tahu. Dia bagi tahu macam mana dia punya pendekatan dia terhadap participant. Okey. Nampak ni dia bagi tahu. Dia bagi tahu dalam artikel ni bagi tahu a semi-structured interview was conducted Bagus. each participants. Okey, dia bagi tahu juga between 4 ke 5 minit. Biasanya kita bagi tahulah. Temu buat ini dijalankan, temu buat ini biasa kalau proposal temu buat ini dijangka selama 30 hingga 45 ataupun sejam. 35 minit sehingga sejam. Okey. Okey. Alright. Lagi apa lagi? Dekat sini dalam artikel ni dia bagi tahu lagi. Ni nampak ni. Utilize open-ended question to explore the following key areas. Maknanya ini key areas yang ditanya dalam kajian tu. Kat sini orang kata kena interview ni kena face to face ke? Tak. Kat sini kajian ini dia menggunakan Skype. Ataupun kalau sekejap ni ni data analisis lah. Okey. Lagi contoh, saya bawa lagi contoh. Sebab ni kajian baru. Okey. Okey. Saya tak jumpa lah yang okey sikit nak baca. Ini semua susah-susah pula. Okey, Dalam kat Mendeley sini ni buku-buku pun ada doktor? buku ni sebenarnya saya download ni Ustazah. Bukan dalam Mendeley tu Artikel dia ni. semua ada artikel dan buku dalam Mendeley. Mendeley ni dia kena upload. Macam saya upload. Saya artikel download, ke? saya Dia Apa dia, Ustazah? artikel dan dalam dia artikel dan buku-buku ya. Ke artikel saja? Buku biasanya saya akan add dia secara manual lah. Manual saya masuk kat sini. Buku ni kalau biasanya ni Ustazah. Maksud Mendeley ni biasa saya jumpa artikel tu dan kemudian saya upload dalam sistem ni. Dalam software ni. Ni semua artikel-artikel yang saya punya. Saya download, kemudian saya upload kat sini. Yang ni kat sini dia menggunakan model ekonomi. Okey, tak apalah. Yang ni tak kena dengan kita. Okey. Ini mental disorder. Okey. Tak, ni bukan kualitatif. Yang ni saya tengok. Research, okey. Biasanya, okey, kat sini dia bagi tahu. Dia bagi tahu qualitative hysterical methodology. Kajian ini menggunakan kajian kualitatif hysterical. Okey, sebab apa? Dia menggunakan documentation dan interview. Mungkin siapa tahu nama Ustaz Ibrahim buat kajian berkaitan tentang biografi. Dia jadi menggunakan kualitatif hysterical methodology. Dekat sinilah. Mungkin dia akan dekat Ustaz punya pendekatan kajian. Kualitatif pendekatan kualitatif persejarahan. Contohlah persejarahan. Saya pun tak tahu bahasa Melayu dia apa. Persejarahan. Ataupun nanti peserta kajian mungkin peserta kajian ataupun bahan kajian lah, ataupun bahan kajian sebab apa? Bukan buku ataupun dokumentasi. Manakala dokumentasi diperoleh daripada laporan mesyuarat dan lain-lain. Ini contohlah
mesyuarat ke Dokumen rasmi. ke apa dia? Dokumen rasmi. Dokumen rasmi dan sebagainya lah. Okey, dah. Okey, settle. Okey. Lepas tu kat sini primary tu ini in the combined semi structured. Begitu dan open ended interview. Open ended ni maksudnya kita tanya dia jawab lah. Kalau close ended kita bagi dia orang pilihan. Contoh open ended kalau macam ni Ustaz rasa antara mi goreng dengan nasi goreng mana yang sesuai untuk kita jadikan jamuan hari raya? Itu close ended. Kita bagi dia dah pilihan yang sedia ada. Okey, kalau saya kata agak-agak jamuan hari raya ni kita nak buat jamuan apa? Makanan apa? Kambing golek, kambing nasi Arab, shawarma. Itu open ended. Tapi kalau kita letak tu mi goreng dan nasi goreng, dia akan jadi close ended. Nampak? Jelas? Okey, boleh kita sambung sikit lagi? Boleh. Okey, satu lagi yang saya suka. Okey, satu lagi yang saya suka ialah apa nama dia? Yang saya suka ialah dalam penulisan kita ni, saya menggalakkan anda semua ada banyak jadual. Sesetengah penyelidik dia tak suka jadual, tapi macam saya suka buat jadual. Bila buat jadual, dia nampak dia sebenarnya kalau tanya saya lah, dia mensaiko. Dia mensaiko pembaca. Sebab apa dia kata tu? Ada jadual. Maknanya dia ni buat kerja ni teliti dan dia faham apa dia buat sampai dia menghasilkan satu jadual. Nampak tak? Nampak. Saya pun Dia tak ada lah. Dia tak ada tulis berjela-jela tak ada. Dia tulis dan dia at the end dia menghasilkan satu jadual. Macam mana dia menghasilkan jadual tu berdasarkan bacaan dia faham maknanya dia menghasilkan satu jadual. Bila kita banyak menghasilkan jadual, jadi dia nampak macam kita cerdik lah. Penting nampak kita cerdik dan kemas. Dan kita apa? Sistematik lah. Sistematik. Nampak? Okey, contohlah. Macam memudahkan pembaca nak faham segera lah kan. Memudahkan pembahasan. Kan? Dia macam summarize. Dan pada masa sama kita psycho penilai kita, dia kata, oi, ni ustazah buat pakai jadual ni. Maknanya ustazah faham. Sebab apa jadual, macam kajian lepas kan, jadual orang dia tak ada benda tu. Jadi kita menghasilkan jadual tu menunjukkan kita faham apa benda yang kita baca. Sebab apa kita menghasilkan jadual? Menghasilkan jadual kajian-kajian lepas. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak tak? Okey. Nampak. Okey lah. Sekarang ni, sistem pendidikan tinggi kan? Okey. Alright. Jadi kita nak buat kita buat satu jadual. Okey. Satu jadual. Jadual biasanya menggunakan apa? Jadual ni kena tengok agak. Kalau jadual ni dia dekat bawah ke atau dekat atas dia punya penulisan. Sekejap kita kena rujuklah kat sini. Okey. Yap. Okey. Kalau jadual dia dekat atas. Okey. Dia punya penulisan jadual, biar kita tulis dulu jadual perkembangan sistem pendidikan negara. Macam sistem pendidikan negara. Allah. Pendidikan negara. Macam tak sesuai juga kan, tapi tak apalah. Ataupun jadual X. Jadual X. Buat dulu lah jadual X, point X, perkembangan sistem pendidikan negara. Jadi, okey, kita buatlah dulu.
kemerdekaan. Ini contoh ini bukan betul tau. Kemerdekaan. Okey, kemudian kemerdekaan. Okey. Kemudian di 19 berapa dulu? Muncul 19 berapa? Pendidikan. Ustazah Bidayana. Penyata apa yang dulu keluar dulu? Nyata Rahman. Cuma Bukan penyata talib. Bayang kat 160. Rahman Talib. Rahman Penyata Talib. talib. Penyata talib. Okey. Contohlah. Saya dah lupa dah. Lama dah. Saya meninggalkan zaman persekolahan ni. Tapi dulu saya sejarah A tau. Saja buat pengumuman. Okey. Saja je buat pengumuman kan. Saya sejarah A. Saya sejarah A. Saya nak tambah. Okey. Left. Okey. Mungkin orang kata input output dia. Output contohlah. Yang ni kenyataan ataupun penerangan. Okey. Kemudian datang lagi. 19 berapa? Penyata razak. 1967. Saya tak ingat lah. Penyata razak. Okey. Penyata razak. Okey. Kemudian apa lagi? 19? Wait, saya tanya Ustazah Bidayana. Ni cikgu ni. Betul-betul cikgu ni. Pensyarah ni. Ingatlah doktor. Okey lah. Hentam je 1970. doktor. Apa dia? Hentam je lah contoh je kan. Penyata Khairi. Gitu. Kemerdekaan. Penyata Najihah. Tiba-tiba nama Najihah. Okey, penerangan kemunculan Jepun. Okey, yang ni yang tertalib ni 1960 dah merdeka kan? Okey. Kemunculan komunis. Kemunculan komunis. Okey, 1967 dibuat semakan semula pendidikan ni, dia kata peristiwa 13 Mei. Okey, peristiwa 13 Mei contoh. Okey, penyata Khairi ni. Apa penyata Khairi ni? Tahun berapa Saya dah lahir ke belum? Okey, 1907. Saya tak lahir lagi. Okey. 1970. Pertukaran Perdana Menteri. Tengku Abdul Rahman dah letak jawatan ke belum tadi ya? Rasa macam Tun Razak Okey. Tun Kita Razak. tak lahir. Tun Razak Okey. Jadi okey. Alright. Jadi untuk buat jadual ni, okey, saya pergi ke references. Saya pergi ke insert caption. Okey. Alright. Kalau tak ada, kalau bahasa Inggeris tak ada, kalau bahasa Melayu ni tak ada. Yang ni saya dah setting ada bahasa Melayu. Sebab jadual. Kemudian pergi ke numbering. Include chapter number. Dia akan keluar. 2.1. Masya-Allah. Jadi Allah. Laju nak mendelete-nya. Unduh. Okey. Dan kita kat sini kita setting lah caption dia. Caption. Kat sini dia caption. Caption ni kalau centered. Okey, centered. Okey, centered. Kan okey. Tak jadi pula. Malu je tak jadi. Caption ni patut centered je Tak jadi ni. Malu ni. Sini. Centered. Tak gerak pun. Paragraph. Centered. Okey. Tak bergerak. Gerak. Kejap malu saya. Okey. Jadi dah dapat dah. Okey. Kemudianlah kita pun buatlah jadual untuk ni kan. Jurang kajian. Mana jurang kajian tadi? Jurang kajian. Okey, jurang kajian. This is gap. Okey, kita pun insert lah jadual. Okey, kita gunakan jadual kan. Okey. Penulis. Topik kajian. Lepas tu metodologi kajian yang diorang gunakan. Okey. Yang ni nama jadual kita ialah jadual
XX. Okey. Analisis jurang kajian. Okey. Jurang kajian. Jadi, saya pun saya highlightkan yang ni. Pergi ke references, tekan insert caption. Pergilah. Pop, dia akan jadi jadual 2.2. Tak payahlah kita nak scroll balik satu persatu, tak ada. Kita dah boleh buat jadual tu. Okey. Okey. Tiba-tiba lah jadual ni kita nak buat secara landscape. Terbalik. Okey, jadi macam biasa tadi, layout, section break. Okey. Bila dah ada yang ni, kita buat satu lagi section break. Supaya dia tak kacau muka surat yang lain. Okey. Dah ada section break ni, kemudian kita pun tukarlah orientation dia kepada landscape. Jadi muka surat ni sahaja akan jadi Landscape. landscape. Nampak? Muka surat tu sahaja akan jadi landscape. Macam tu lah. Itu sebab kita boleh menulis cepat. Sebab format ni kita dah setting, kita dah tahu apa bendanya. Okay. Alright, jelas? Jelas insya-Allah. Allah. Okey, sama juga kalau kita nak letak gambar rajah. Okeylah. Sikit lagi Ustazah, sikit lagi. Sikit lagi tuan-tuan. Kejap Nak pergi sembahyang Jumaat kan? Siapa nak pergi sembahyang Jumaat ni? Okey. Ni kita memerlukan masukkan gambar rajah. Okey. Kita insert. Contohlah, bayangkanlah ini adalah gambar rajah lah online picture. Okey. Kita letak gambar nenas. Nenas. Najihah je nenas. Okey. Okey. Apple. Kita letak nama Apple. Okeylah, letak gambar Apple. Okey. Okey, ini adalah rajah. Allah, nama pula download. Okey. Okey. Mungkin anda nanti akan ada lah gambar rajah anda semua kan. Okey. Jadi gambar rajah letak kat tengah. Okey. Jadi sama juga macam tadi, references, insert caption. Dia bukan jadi jadual lah. Okey, dia akan jadi insert caption. Kenapa? Okey, dia akan jadi rajah. Rajah. Numbering dia, kita masukkan include chapter number. Okey, kalau mungkin dia separator dia titik ke apa dia, itu kena tengoklah format UTM. Ya, format UTM kat sini nampak macam tak ada, dia tak ada titik. Kosong je. Okey. Tak apalah, kosong je. Kosong ke? Bukan, dia punya tengah-tengah tu ialah titik. Okey. Tekan rajah 2.1. Rajah 1. Apple yang belum dimakan. Gambar. Itu pun nak letak gambar kan. Okey, nampak tak? Okey, tiba-tiba lah kita bab kedua ni pun kita nak letak gambar juga. Pembangunan lelaki kawam. Okey, kita letak gambar. Insert picture online. Kita letaklah gambar lelaki yang handsome. Letak gambar saya lah. Handsome lah tu. Okey. Letak gambar Cik Syarul lah. Cik Syarul handsome. Inilah lelaki. Man. Okay. Inilah. Okay, saya letak gambar lelaki ni. Okay. Dengar tak suara saya? Dengar? Dengar tak suara saya? Dengar doktor. Dengar tu. Okey. Dengar. Ini sama juga. References. Insert caption. Rajah 2.1. Jadi kalau format UTM nampaknya dia tak ada apa. Letaklah format 1. Encik Syahrul.
ketika muda. Contohlah. Okey. Jadi dia dah berubah ni. Automatik dia berubah ni. Tadi Rajah 2 ni merujuk kepada bab, 1 ni merujuk kepada gambar pertama. Yang ni gambar bab 1, gambar yang pertama. Okey, contohlah kita letak gambar yang kedua. Okey, insert gambar yang kedua. Kita minta gambar apa Gambar, sekejap. Tunggu pula, lama pula. Okey, gambar plain. Okey. Kita letak gambar ni. Okey. Okey. Alright. Jadi gambar plain. Okey, kita buat sama juga tadi. References. Insert caption. Rajah. Okey. Rajah 1.2. Kapal terobang. Okey. Nampak? Dah settle dah kita punya tesis. Yeay. Okey, dah. Alright, sekarang ni ialah bagaimana kita masukkan muka surat. UTM punya muka surat ialah di bawah tengah. Betul tak? Bawah tengah. Jadi, kita masukkanlah bab 1. Okey, bab 1 ni kita letaklah. Okey. Bab 1 kita buatlah insert. Insert. Kita masukkan page number. Format page number. Tekan start at 1. Okay, below. Bottom. Okay, bottom. Settle. Sekejap. Slow lah Ustazah. Tiba-tiba dia slow. Rajuk ni. Penat tu. Penat semua penat ni. Okay, kejap. Dah nak habis dah. Saya pun lapar ni. Komputer yang penat. Saya pun lapar ni. Saya pun penat. Okay. Betul, ni nanti rakaman bagi dalam grup kan? Cakap, ya. Okey. Tengok semua dia lah. Okey, yang ni bab 1. Okey. Section 1 ada muka surat. Okey. Section 2 ada muka surat. Tetapi, okey, biasanya bab 1 dia tak ada muka surat pertama untuk satu bab, dia tak ada orang kata apa? Tak ada nombor. Jadi cara nak menghilangkan nombornya kan kat sini, different first page. Okey. Alright. Jadi dia pun hilang. Muka surat kedua ada. Muka surat ketiga ada. Muka surat yang ni apa kita buat different first page. Dia pun hilang. Okey, kita pergi ke muka ni pun hilang. Tujuh. Okey, bab 3 ada. Tekan different yang ni tekan different first page pun hilang. Nampak tak? Itu sebab kita buat antara sebab kenapa kita buat section break. Okey, sekarang ni kita masuk kepada kandungan. Okey. Alright. Jadi kandungan ni kita pun scroll lah satu. Tak perlu membazir masa. Kita pergi ke references. Kita pergi ke table of content. Pergi custom. Okey lah. Kita UTM tak ada titik. None. Show 3 level, 4 level. Kan okey. Tara. Dah siap. Kita punya table of content. Tak payah type lah. Tak payah type lah Ustazah. Mudah lah. Dah siap. Ustazah dah siap ni. Boleh tunggu. Boleh. Esok dah pakai topi bulat dah. Okey. Masya Allah. Jadi, okey, sekarang ni, okey, senarai, okey, yang ni senarai jadual. Okey, pergi ke layout. Okey, kita buat juga, yang ni kena buat session break, page break. Senarai jadual. Okey, kita nak masukkan senarai jadual. Macam mana nak masukkan senarai jadual? Pergi ke references. Tekan. Mana Dah lupa dah.
Jap. Insert. Mana? Yang tiba-tiba saya blur tak? Oh, yang ni. Halo, halo. Okey. So, page number. Okey. Tab ladder 06. Okey. Dia pun keluarlah jadual kita tadi. Apple yang belum dimakan, kapal terobang. Tak perlulah kita bersusah payah untuk mencari di mana muka suratnya. Ini tak sama lah sebab tadi saya punya format lain. Okey, senarai rajah. Kita masuk juga. Okey, yang ni senarai rajah sama juga. Kita pergi ke layout, break, page break, senarai rajah. Kita masukkanlah rajah yang kita nak tadi. Pergi ke references. Yang ni tadi rajah tak rajah tadi. Okey, tadi tu sebenarnya jadual patutnya. Yang ni ubah sikit lah jadual. Okey. Keluarlah jadual. Nampak? Cuma senarai singkatan simbol ni tak boleh lah. Senarai lampiran ni pun boleh kita buat. Lampiran ni macam contohnya caption ni dia tak ada apa lampiran kan. Kita masukkan lampiran. Cuma numbering dia tak adalah include chapter number. Okay, kita buat je new label lampiran. Okey. Contohlah. Jadilah lampiran. Jap. Contohlah kita buat kat ujung lah. Okey, silap. Okey. Kat ujung. Lampiran. Okey, kita buat kat sini lampiran 1. Ustaz Khairi. Tengah makan. Okey, tengah makan. Letaklah gambar kat situ kan. Gambar kat situ. Jadi kita boleh masuk kat sini. Lampiran tu. Okey, lampiran. Kita pun insert lah lampiran punya ni. Tab ladder dia kosong. Nan. Okey. Inilah Ustaz Khairi tengah makan punya gambar. Okey. Nampak tak macam mana nak buat? Boleh tak ni? Siap ni? Boleh, insyaAllah pelan-pelan. Pelan-pelan lah. Nanti saya bagi video, boleh tengok pelan-pelan kayuh. Belajar benda ni dia cepat lah. Dia mencepat. Okey, satu lagi. Biasa sebelum kita punya bab 1, numbering untuk page ialah dia menggunakan Roman. Roman kita tukarlah. Roman page number. Format page number. Kita tukar. Sekejap. Kita kan ambil kat jadual ni tadi. Kandungan. Kat abstract. Okey, kat kandungan. Okey, kandungan. Kita pergi kat sini. Pergi kat ni kandungan. Wah. Slow, okey. Kandungan. Okey. Page number. Format. Kita bermula dengan start at 1. Okey, start at 1. Nombor dia adalah nombor Roman. Tekan okey. Allah. Jadi nombor dia pun bertukarlah kepada Roman. Yang ni dah lari-lari dah ni. Okey. Okey. Jadi kat sini pun kita boleh update je. Update. Allah. Update. Fill. Entire table. Jadi dia ubahlah kita punya numbering ni tadi. Dah mudah, dah siap. Okey. Jelas? InsyaAllah. InsyaAllah ini adalah tugasan kalian untuk minggu ni. Minggu lepas tak ada kelas. Kan? Okey. Jadi tugasan ialah membuat struktur asas format apa? Yang ni lah benda ni. Membuat struktur. Okey, aktiviti 3. Okey. Aktiviti 3. Aktiviti 3.
Ya, saya buat aktiviti 3. Okey. Struktur dan format tesis tajuk dia. Struktur dan format tesis. Saya nak anda sediakan struktur dan format tesis ni ya. Kemudian hantar dalam bentuk Word. Hantar dalam bentuk Word. Okey, boleh? Dia macam tadi lah maknanya. Boleh. Macam saya buat ni tadi. Hmm. Boleh? Minggu depan saya nak Boleh tengok. insyaAllah. Ah, Boleh. boleh tak apa, memang master dengan PhD ni memang banyak kerja. Bimbang. Setiap minggu saya bagi kerja. Okey. Jadi Doktor kita nak tanya sikit boleh tak doktor? silakan Ustazah. UTM dia ada sediakan memang tak ada sediakan template yang khusus macam untuk inilah kaedah penulisan. Ada template tu maksudnya apa? Template khusus maksudnya saya macam kalau kualitatif sebegini. Macam tadi tu doktor tunjuk tu kuali Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ikut kita ke ikut SW ke macam mana doktor? Macam Sebenarnya tadi kan macam susunan tadi tu kalau saya tengok yang SW saya bagi memang agak ada berlainan sikit lah. Macam tu. sebenarnya ikut supervisor. Sebab Okey. supervisor kita berbeza. Cara fikiran dia, cara kaedah dia berbeza. Sebab kita punya kita punya school of thought tu berbeza. Mungkin supervisor Ustazah Bidayana tu dia otai, orang lama kan. Dan dia pula dia punya school of thought dia mesti Melaya. Macam saya, school of thought saya ialah lebih kepada UTM dengan UKM. Dalam waktu saya UKM, saya bidang saya ekonomi. Jadi saya punya pemikiran dia lebih kepada ekonomi punya kajian. Macam tu. Sajalah nak tanyakan doktor je. Sebabnya alamat lain. Kenapa lain-lain itu kan? Macam itulah. Dia tak ada betul, tak ada salah. Tapi biasanya Tapi bolehlah pakai. apa contoh lainnya? Ustazah? Ya. Tak, contoh lain bukan sebab susunan tadi kan hampir sama. Cuma itulah ada macam saya punya kerangka konsep apa tu kan. Dia kalau doktor kata ni dalam bab apa? Bab 3. Bab 2 macam tu lah. Sebab Kalau yang sebab saya punya pandangan, contohlah saya bawa satu contoh. Just kan, okey. Contohlah saya buat kajian baru ni saya guna PLS-SEM AN. Okey. Kalau saya baca artikel ni, kalau theoretical framework dia tak sesuai letak dalam bab 1. Sebab apa? Dia punya istilahnya yang kat sini dipanggil kat sini kan. Yang ni adalah research model dia ataupun theoretical framework dia. Jadi theoretical framework ni dia letak di dalam bahagian theoretical background and hypothesis development ni dalam bab 2 ataupun dalam section dia ni section 2. Itu sebab saya letakkan theoretical background ataupun hypothesis development ni dekat bab 2. Tetapi ada juga pelajar-pelajar saya dikatakan kena letak bab 1. Jadi kita pindahkanlah ke bab 1. Tapi kalau saya punya stand, saya suka bab 2. Okey. Okey. Okey, lagi ada soalan sebelum kita akhiri? Tak ada soalan. Okey. Maknanya kita letak untuk kita lah kan doktor. Bergantung kepada anda dan bergantung juga kepada supervisor dan penilai. Macam conceptual framework ada yang kata bab 2, ada bab 1. Macam saya lagi prefer bab 2. Sebab saya ada hujah saya sendiri. Macam tu. Ada juga yang kata kena letak bab 1, terpulanglah. Macam saya suka bab 2. Tapi kalau nak letak bab 1, dia tetap tak ada masalah. Okey. Jelas? Oi. Kat belakang boleh dengar suara jelas.